berapa banyak iPhone? 1, 2, 3, 4, 5 iPhone. Alright, jadi kali ni kita datang ke Petaling Jaya semata-mata nak makan roti tisu paling tinggi. Sebab dekat Kuantan dah susah nak jumpa, kebanyakan ni diorang dah baringkan, siap ada yang lepehkan saja macam kain buruk. Jadi sekarang kita nak tengok sebab ada baru-baru ni viral tau. Dia memang nice jugalah dia buat tinggi, siap ada susu lah. Jadi aku tak tahu sama ada kita boleh dapat macam tu ataupun tidak. Kita cuba. Jadi kalau korang nak juga, boleh datang ke Al-Faris Maju. Gambar dia tu. Ni dia. Al-Faris Maju. So kita nak duduk tempat sejuk ke? Dia ada dua tempat. Dia ada tempat open dengan tempat sejuk. Alright, kita pun dah masuk kedai. So makanan-makanan ni ada kat sini. Nanti dia. So ni antara makanan yang ada. Macam-macam ada kat sini. Tu dia. Ayam dia merelik siang. Alright, jadi kita ambil pot dekat sini. Dekat sini dia tak adalah bising mana. Saya nak roti tisu tinggi. Tinggi punya. Hari tu saya ada nampak. Tisu gel tu boleh. Macam mana rupa dia? So kita dah minta roti tisu tinggi. Lagi kita tengok macam mana. Hopefully memang betul-betul tinggi. Tadi dia ada offer roti tisu KLCC. Tapi aku risau aku tak makan habis. Sebab bukan semua orang nak makan roti tisu sekarang. Kita nak menikmati roti tisu tinggi saja. Tu dia aku tengok bapak tinggi siu. Wah. Dia besar macam mana? So kalau kita letak iPhone ni, berapa banyak iPhone ni? 1, 2, 3, 4, 5 iPhone. Alright, makan pun dah siap. Jadi dengan harga RM5.50 pada aku berbaloi jugalah. Sebab roti tisu dia boleh tahan besar juga. Cuma ada yang dapat sekali dengan susu. So pada aku dengan harga RM5.50 pada aku berbaloi jugalah. Sebab saiz dia seriously memang besar, memang tinggi. Cuma ada yang dapat sekali dengan susu. Aku tak dapat susu. Aku tak tahu kenapa. Adakah dia minta susu tu? Tapi pada aku okey lah. Kan? Dengan harga RM5.50 berbaloi jugalah kita jalan jauh-jauh semata-mata nak dapatkan roti tisu. So jom kita balik ke Kuantan.